Duit ringgit hilang kuasa belinya sebanyak 2 kali ganda dalam masa 5 tahun. Itulah realitinya yang berlaku apabila kita comparekan kejatuhan wang ringgit dalam bentuk emas. Kalau anda nak tahu, 5 dinar seperti dalam tangan saya ini pada tahun 2020, saya ingat lagi, dan saya beli emas ini harganya 5,500. Setelah berlalunya 5 tahun, pada tahun ini emas 5 dinar yang sama, kalau saya nak beli lagi, saya terpaksa bayar lebih kurang RM12,000, yang mana nilainya telah pun mencecah 2 kali ganda. Sekali kita pandang, kita rasa emas meningkat 2 kali ganda. Tetapi kalau kita berfikir jauh lagi selangkah, ini bermakna duit ringgit kita telah pun jatuh sebanyak 2 kali ganda jika dikompare dalam bentuk emas. Sebab apa? Nak dapatkan emas yang sama, dulu 5,500, sekarang kena bayar 12,000. Jadi kita terpaksa keluarkan duit yang lebih banyak untuk dapatkan emas yang sama. Setiap kali duit dicetak, nilainya akan semakin jatuh. Setiap kali lagi dicetak, nilainya akan semakin jatuh, menjadikan emas semakin lama semakin mahal. Nak kekalkan kekayaan, simpan duit dalam bentuk emas. Macam mana caranya? Tekan butang sign up di profil saya akan ajar anda satu persatu sehinggalah emas sampai ke tangan.